Tiada lagi caj RM RM1 di ATM bermula 1 Julai hari tu. Pada 1 Julai hari tu, kita tiada lagi dikenakan caj RM1 di ATM. Tapi apa sebenarnya maksud benda ni? Sebab sebelum ni dah dimasukkan, tapi diadakan balik. Sekarang dimansuhkan balik. Adakah bank dah tak nak buat untung? Sebenarnya ada sebab yang lebih besar di sebalik keputusan ini. Tujuan utama langkah inilah untuk memudahkan urusan pengguna. Sekarang, ramai orang ada bisnes buat transaksi tanpa tunai. Jadi penggunaan ATM pun dah semakin berkurang. Dengan menghapuskan caj RM1 ni, ramai orang dah boleh keluarkan duit di ATM yang terdekat tanpa perlu fikir, ni bank apa aku nak keluarkan duit, sebab risau kena caj RM1. Pemansuhan ini mungkin nampak seperti perubahan kecil, tetapi untuk pengguna yang kerap mengeluarkan wang, ia bermaksud lebih mudah, lebih fleksibel dan dapat berjimat sedikit demi sedikit. Kadang-kadang, perubahan yang nampak kecil inilah yang memberi kesan kepada berjuta-juta pengguna setiap hari.